رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Awak ingat ini kedai mamak ke apa? Puas aku tak ada mana mana ni. Mana? Tak dia duduk saja. Tak sedar. Okey ni. Akak ada bagi molek baik. Kau dia? Tu dah tahu betul nak ambil. Jadi ya. Ini bagi molek saja. Kau pilih. Ni kita tahu. Molek ni. Apa dia betul? Balik. Molek. Agak. Aku mak ai. Okey, mu bulat lah. Tak apa, akak ada lah, akak ada. Mak, jom mak. Tu apa tu mai tu? Ada apa? Ada apa itu? Cik jodoh. Oh, ini dia orang ni. Lain betul rupanya kumpul ramai-ramai. Ayoi. Nak kereta ni dia wow tu tadi. Kena lah esok kau. Liwan. Aku tebal ni. Dia nak korang kita. Molek hari ni. Mai jemaah lagi. Faham aja lagi. Allah, hati apa sedang ni. Lapar. Apa? Lapar. Maggi kan? Aku buat siap dah. Molek. Ni naik barang ni. Jadi. Jadi tak? Tông nghe sao ba đi xôi. Em đi chơi. Nó để cho nó sơ cái điều. Tiền mà. Tiền cho bạn đi. Boleh. Cái macam dulu. Aku start lepas ni. Kamu tak bosan? Bukan saya mana saya aku ni, buat masih ni. Bukan dah Aku buat cara biar aku. Mana buat baik, mau buat sorry ya. Terima kasih. Buat sekejap. Aku rasa ada bau. Ada. Jom kita buat hal ini balik. Mesti tak puasa ni. Kita tengok cek. Allah ini kerja awak baru je sembahyang Jumaat ni. Allah. Aku nak jadi awak ni. Dah besar panjang semua. Aku nak jadi dah besar masing-masing dah besar dah ni. Siapa lagi ni? Ke ini je? Ya. 8 minggu kita diperdengarkan dengan tazkirah dengan tujuan supaya setiap kita ini takut pada Allah Ta'ala. Di saat Rasulullah bersusah payah untuk membela agama, tetapi ada di kalangan raja kita yang telah melanggar tata susila sebagai Islam. Betapa sedihnya Rasulullah SAW. Pesalah-pesalah tersebut dengan sukarela hatinya sila ke hadapan. Dia nak tunjuk kepada contoh kepada rakan-rakan semua. Jadi hukuman tersebut awak didenda untuk pumping sebanyak 500 kali. Mula. 1, 2, 3. Kami dari program Penjaga Jentera Elektrik ini mengucapkan Selamat Hari Raya.